Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nur Khadijah Umairah binti Muhammad Faizal, murid dari Sekolah Kebahasaan Bagojas. Kod sekolah saya ABA 6042. Saya ingin berkongsi mengenai sebuah buku yang sangat bermakna bertajuk Belajar Sains di Rumah, Peranan Keluarga dan Guru. Hasil tulisan Salbiah Hana Samsudin, Nur Aidina, Muhammad Ramli dan Laila Halim. Diterbitkan oleh Universiti Kebahasaan Malaysia pada tahun 2018. Buku ini menekankan pentingnya pelibatan ibu bapa dan guru dalam pembelajaran sains secara informal di rumah. Ia bertujuan untuk memperkukuhkan kerjasama antara keluarga dan sekolah dalam mendalami ilmu sains. Buku ini terbahagi pada 5 bab utama. Yang pertama, cabaran dan kekangan pendidikan di sains di sekolah. Membincangkan isi-isi yang dihadapi dalam pembelajaran sains informal di sekolah. Yang kedua, pembelajaran sains secara informal. Menjelaskan konsep pembelajaran sains di luar bilik darjah, termasuk aktiviti di rumah dan komuniti. Yang ketiga, penglibatan ibu bapa dalam pembelajaran sains. Menerangkan peranan ibu bapa dalam menyokong pembelajaran sains anak-anak melalui aktiviti bersama. Yang keempat, pelaksanaan kerja rumah sebagai alternatif dalam pembelajaran sains. Membincangkan bagaimana kerja rumah yang interaktif dapat meningkatkan pemahaman sains. Dan yang terakhir, penutup. Merumuskan kepentingan kerjasama antara keluarga dan guru dalam pendidikan sains. Buku ini menekankan bahawa pelibatan aktif ibu bapa dalam pembelajaran sains anak-anak di rumah dapat meningkatkan minat dan pemahaman mereka terhadap subjek ini. Aktiviti seperti melawat pusat sains, melakukan eksperimen mudah di rumah dan berbincang tentang fenomena sains sehari-hari dapat memperkukuhkan pembelajaran. Selain itu, buku ini turut menyoroti kejayaan negara-negara seperti Finland dan Korea Selatan yang menunjukkan pencapaian cemerlang dalam ujian DMSS dan PISA melalui penglibatan ibu bapa dalam pendidikan anak-anak mereka. Antara kelebihan buku ini ialah pendekatan praktikal yang memberikan panduan jelas tentang bagaimana ibu bapa boleh terlibat dalam pembelajaran sains anak-anak di rumah. Aktiviti interaktif ini di mana menyarankan aktiviti yang menyeronokkan dan mendidik yang boleh dilakukan bersama anak-anak. Sumber rujukan akademik yang dilengkapi dengan rujukan kajian yang menyokong kepentingan pelibatan keluarga dalam pendidikan. Belajar sains di rumah, peranan keluarga dan guru adalah sumber berguna untuk ibu bapa dan pendidik yang ingin memperkaya pengalaman pembelajaran sains anak-anak di luar bilik darjah. Dengan pendekatan yang praktikal dan berasaskan kajian, buku ini membantu membina asas dan pokok dalam pendidikan sains melalui kerjasama antara keluarga dan sekolah. Sekian, terima kasih.